Hello guys, selamat datang ke channel Faisuf. Nama aku Faisuf, obviously. So, hari tu aku ada tengok YouTube kan, and then ada satu video ni direkomend dekat aku, iaitu video daripada Fukio. Aku rasa korang kenal kat Fukio. Dia trader yang agak famous. And then aku jumpa lah video dia. Oh my god, RM40,000 untung dalam satu malam. Macam bapak siap, macam mana kau buat? Aku macam terkejut. Sampai aku tanya kawan aku, real ke tak ni? So kawan aku cakap, real lah ni. Cuma kau kena pandai tengok chart and jadi pro trader. Aku macam, gila lah. Possible rupanya nak jadi kaya guna forex ni kan. Lepas tu, datang satu idea dekat kepala otak aku yang cakap, apa kata kita eksperimen lah, So, aku gunalah demo account aku dulu. Aku guna strategi yang aku buat video hari tu kan. Strategi scalping ni, aku guna strategi tu. And then, aku berjaya growkan demo account aku daripada $25 ke $50. Basically, aku gandakan dia kan. So macam, boleh ni. Jadi ni kan. So, apa kata aku buat video untuk eksperimenkan guna duit sebenar pula. So, hari ni kita dekat sini untuk eksperimen duit sebenar pula ya. Maknanya aku akan guna live account ni, iaitu $25. Kalau aku profit, aku akan tunjuk. Kalau aku rugi, aku akan tunjuk. Hari ni kita tak akan rahsia apa-apa je. So, kalau korang nak tahu betul ke tak day trading ni menjadi, korang akan tahu hari ni lah. So, jom kita tengok macam mana sesi aku day trading. Sebab hari ni hari Jumaat kan. Oh my god, hari ni hari Jumaat. Sebab hari ni hari Jumaat kan. So, market is the last day today. So, memang kita akan tengok result dia dalam masa satu hari sahaja. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom tengok macam mana dia pergi. Okay? Alright guys, sebelum kita mulakan day trading session kita, aku kena go through beberapa benda untuk pastikan hari ni berjalan dengan lancar. So first of all, aku kena cari broker yang elok lah. Broker yang elok maksud aku ada low spread dan juga tak kenakan fees untuk setiap entry. Thankfully aku jumpa satu, nama dia Just Market. Sebab apa aku nak low spread? Sebab bila aku nampak harga tu, aku nak masuk harga tu. Aku tak nak masuk harga lain. And then second one is, patutnya aku tak boleh day trade pada hari yang ada news. Sebab bila hari ada news, market tu jadi tak menentu. Tapi thankfully, news yang besar yang akan keluar pada waktu malam. So, dia tak akan ganggu market pada waktu siang. So, itu kira okey je lah. And then lastly, untuk trading strategi aku dah tetapkan 3 peraturan. So, aku memang kena ikut 3 peraturan tu and aku tak boleh langgar satu pun. Kalau aku langgar, memang hancur. Kalau korang nak tahu apa peraturan tu, korang boleh tengok video aku pasal trading strategi untuk scalping tu. Okay? So, aku dah deposit $25 kat sini. So, korang nampak. And then aku akan tunjuk setup aku lah. So kat sini korang akan nampak setup aku. Setup aku simple je. Aku guna trading view untuk guna chart lah. Untuk chart aku guna trading view. And then untuk masuk entry aku akan gunakan MetaTrader dekat phone aku. Sebab apa? Sebab aku tak boleh connect MetaTrader dekat trading view, which is a quite problem lah. And then aku dah ada dia punya indicator kat sini. So okay, kita akan entry lah kalau market dah mula stable. Sekarang tak stable lagi. Ikut peraturan tu memang tak stable lagi. Bila dah stable aku akan masuk and then aku akan tunjuk lah apa yang akan masuk. Go, 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 go. Yes. Go, go, go. Go. Kau nampak tu? Tu adalah muka seorang yang sangat happy. Tapi dia tak sedar yang dia tengah buat satu kesilapan paling besar pada malam tu. Benda bodoh baru berlaku. Tadi aku tunggu anak panah keluar kan, supaya menjadi signal untuk aku entry masuk lah, buy. And aku dah buy pun. And aku dah untung $5 daripada 6 entry. And korang tahu tak apa benda bodohnya? Ni otak FX demo punya account. Aku login tadi untuk screenshot. So $5 yang untung ni membazir macam tu je. Dan aku tak grow dekat account dia tu. Sekarang tak boleh buat apalah. Sekarang aku kena login balik je lah. Just Market. Kita kena grow lah macam biasa. So sekarang dia dekat $40. Macam korang tengok, sekarang dah 9 lebih. So aku ada lagi beberapa jam untuk aku jadikan dia $50. So
Tu kiranya macam aku dah... Wait, jap. Dah keluar sini. Aku nak buy. Korang mesti tertanya, kenapa stop kali kedua? Well, sebab si bodoh ni dia buat silap 2 kali berturut-turut. Salam guys. Benda bodoh berlaku sekali lagi. So, sekarang dah pukul 10.48. And aku tengok chart USD JPY. Kau tengok aku masuk apa? AUD CAD. And aku dah lost $2 situ. Sebab aku salah graf. Balik betul lah malam ni. Okay, tak apa. Sambung lagi. Ada lagi 1, 2, 3, 4. Ada lagi 7 jam. 6-7 jam macam tu. So, tengok boleh tak? Sekarang aku dah dekat $41. Iya. Hello guys, hari ni dah hari Sabtu, pukul 7.47. So basically challenge day trading 24 jam aku dah officially tamat. And then kita akan, of course, go through macam mana result aku, okay? So first of all, macam yang korang tahu, aku dah masuk market USD JPY sahaja semalam. So aku dah buat 112 trade. And mostly daripada trade tu adalah positif. So, keuntungan aku semalam adalah sebanyak 28.74 US dollar bersamaan dengan RM131.56. So, successful. Okay. Basically, aku dah doublekan lah account aku daripada 25 USD menjadi 58 USD. So, some people can't handle success. I can. So, aku nak korang yang tahu juga sebenarnya aku ada buat silap semalam. Okay, bukanlah semuanya indah-indah daripada khabar. Okay, sepatutnya tinggi lagi lah untung aku. Tapi nak buat macam mana kan? Manusia tak lari daripada salah silap. So, apa yang aku nak cakap kat sini, day trading memang menjadi of course. Cumanya korang kena ada basic forex dan juga korang kena ada strategi yang bagus lah. And of course, strategi yang aku guna agak bagus and senang nak guna. Tapi kau kena ada display. Displaynya ialah kau tak boleh keluar awal. Kau kena tunggu sama ada dia hit TP atau SL. Dua tu je. Kau tak boleh lari daripada tu. Kalau kau lari memang strategi ni jadi how. So, aku ada juga berita menarik kat sini. Kalau korang tak tahu apa-apa pasal forex, personal finance, investment, dividen, stok, saham, apa-apa je lah, kau boleh masuk dalam Telegram yang aku baru create. And tanya apa-apa soalan, kita buat discussion kat situ. Kau nak hantar gambar lawak ke apa, boleh. Tapi jangan hantar gambar tak senonoh. Alright. Telegram tu terbuka untuk semua. Kau boleh join. Kau boleh join pula. Kau boleh join. And sama-sama lah kita memeriahkan group tu. Of course, aku akan di dalam tu untuk pantau korang. So, jangan buat benda pelik. Alright. So, tu je untuk video ni. Bye.